在2025年春节来临之际，红汤年糕或者通常被称为年糕或中华年糕，成为春节期间的传统美食，一般都会必备的。在2025年春节即将来临之际，红汤年糕通常被称为年糕或中华年糕，成为春节的特色食品之一。其中一位年糕买家阿珍表示，春节期间红汤年糕的销售显著增加。实际上，阿珍一天能卖出30个红汤年糕，价格从2.7万到5.5万不等。阿珍补充道，许多华人购买红汤年糕，因为这已经成为一种传统。Kadang rame ya gitu, banyak juga yang beli. Kalau dalam sehari berapa bisa jual? Kadang 20 ekor, kadang 30 sehari. Untuk harganya berapa nih, Cik? Ada yang 55, ada yang itu 38, ada yang 27, yang kecil 27. Kalau dari seluruh kue yang kita jual ini kue keranjang ini yang termasuk banyak orang beli, Cik, berarti, Cik? Alasan orang beli ini apa nih, Cik? Menurut mereka tradisi zaman dulu. Untuk orang tua tradisi. Sudah jadi tradisi untuk beli kue jelang Imlek ini, Cik. 同时，阿珍提到，在春节期间购买红汤年糕的人数最多，因此一天可以卖出10箱红汤年糕。